SAW nyatakan kepada kita bahawa carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil dalam bulan Ramadan. Jadi artinya di sini, kalau Lailatul Qadar itu malam yang ganjil di 10 akhir yang terakhir dalam bulan Ramadan, begitu juga dengan golongan Al-Quran. Sudah pastinya ia diturunkan pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Kenapa kita ini menyambut 17 Ramadan? Apa sebab? Kadang-kadang kalau kita berfikir benda yang semacam ini, sebab kadang-kadang kita ni orang Islam ni malas untuk berfikir, malas untuk membuat kajian kenapa benda ini berlaku macam itu. Kalau kita ditanya, mungkin kita terkejut. Kadang-kadang kita berfikir, ya betul juga. Al-Quran ini seperti mana yang kita tahu diturunkan melalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat di Lauh Mahfuz, di langit dunia sana. Kemudian langit dunia yang saya maksudkan melepasi daripada Sidratul Muntaha. 3 Nabi SAW diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian diturunkan ke langit dunia Baitul Izzah secara jumlatun wahidah, artinya sekaligus. 30 juz Al-Quran yang kita tahu itu 30 juz itu dengan ayatnya 6,236 ayat dengan 114 surah dengan 60 hizib. 60 hizibnya maksudnya cerita ataupun kisah yang baru. Dan 604 surat ini Al-Quran yang itu sifatnya diturunkan sekaligus daripada Allah Mahfuz itu ke langit dunia Baitul Izzah sekaligus. Inilah yang dikatakan di dalam suratul Qadar itu bahawa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu artinya apabila Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidah sekaligus, itu pada malam Lailatul Qadar. Adapun sebutan kita mengenai nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan ini adalah berdasarkan kepada wahyu yang pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi beruzlah di Gua Hira. Kita tahu ketika Nabi beruzlah di Gua Hira, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara kesepakatan para ulama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Ini ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW berlaku pada 17 Ramadan. Ini kan? Kita berdasarkan kepada penurunan ayat yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu surat Al-Iqra yang diturunkan di Gua Hira ketika Nabi kita beruzlah perseorangan di Gua Hira. Jadi berdasarkan kepada peristiwa tersebut, kita dalam menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Dr. Fadil Abdul Wahid Abdul Fatah, Profesor Doktor, yang menukilkan di dalam kitabnya Kitab Usul Fiqh, yang mengatakan bahawa Al-Quran itu kalam Allah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina naqlan mutawatiran al-maktub fi al-masahif wal-maktub fi surah Al-Fatihah wal-maktub fi surah An-Nas. Artinya dia mengatakan Profesor Doktor ini, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Nanti kita akan bincang juga di sini secara lebih mendalam. Apa itu mutawatir? Kemudian dituliskan di dalam lembaran-lembaran, dimulakan dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada waktu yang tertentu mengatakan bahawa Al-Quran ini dia bukan kalam Allah. Ada waktu yang tertentu mengatakan Al-Quran ini makhluk. Tapi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Sebab itulah ketika di zaman
Imam Ahmad bin Hanbal dia sanggup dipenjarakan semata-mata untuk mempertahankan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini, puak ataupun kumpulan yang hidup pada waktu itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini antara puak yang mengaku bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengakui Al-Quran itu adalah kalam Allah. Apa bukti Al-Quran itu kalam Allah? Kita boleh mendatangkan berapa bukti yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nisa ayat yang ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin afala yatadabbaruna al-Qur'an fa in kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tidak merenungkan isi-isi Al-Quran? Sekiranya kamu merenungkan isi-isi Al-Quran itu, nescaya kamu akan dapati padanya itu tidak ada perselisihan, tidak ada perbangkangan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Apa yang kita perhatikan hari ini daripada mushaf Al-Quran yang ada di hadapan kita, bila kita baca tidak ada pertilian ayat antara ayat ini dengan ayat yang seterusnya ataupun ayat yang sebelumnya. Tidak ada pertilian di dalam Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran itu memang daripada Allah. Mustahil dalam 604 muka surat itu Al-Quran itu begitu sempurna, tidak ada perselisihan padanya. Sedangkan kita kalau membuat tesis pun, tesis PhD, tesis doktoral, dan mesti ada kesilapan terdapat pertilian jumlah ataupun ayat padanya. Bukannya senang, bukannya senang untuk kita buat satu buku macam Al-Quran 604 muka surat tanpa sebarang kesilapan, tanpa sebarang pertilian. Malahan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran begitu tinggi. Seperti mana yang kita tahu, Nabi kita Muhammad SAW ini seorang yang ummi, seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Mustahil bagi Muhammad SAW untuk mereka seperti mana di dalam Al-Quran yang bahasanya, laras bahasanya begitu tinggi, begitu cantik, sempurna. Mustahil. Tidak logik di akal kita. Muhammad yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, mencipta seperti Al-Quran. Sedangkan kita pun yang tahu membaca dan tahu menulis tidak boleh mereka seperti Al-Quran, apalagi Muhammad. Sehingga sekarang ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk mereka cipta seperti mana di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang yang mampu. Yang kedua, bukti Al-Quran itu adalah kalam Allah, percakapan Allah Subhanahu wa taala, ialah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu telah dibuktikan oleh sains pada masa kini. Ayat Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu, lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Tapi ayat-ayat itu kebenarannya, apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu baru dibuktikan oleh kajian pada masa kini kebenarannya. Nanti kita akan bincangkan juga bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran itu dibuktikan oleh kajian sains, agar kita lebih menerima, lebih bersikap terbuka, dan lebih kita orang kata dapat menerima Al-Quran ini adalah kalam Allah. Minta maaf Ustaz, sebelum Ustaz ini melanjutkan, ada yang non-Muslim tak itu? Ada yang non-Muslim? Muslim tak? Kalau ada yang non-Muslim, Ustaz minta maaf, saya tidak berniat untuk menyinggung mana-mana agama ataupun mana-mana pendapat. Ini cuma pendapat kami dalam agama Islam begini tentang Al-Quran. Sekali lagi Ustaz tegaskan, Ustaz tidak berniat untuk menyinggung mana-mana agama, untuk memperlekehkan mana-mana agama. Ini cuma pendapat kami bagi orang Islam tentang Al-Quran itu. Jadi Al-Quran, ayat-ayatnya itu telah dibuktikan oleh kajian sains pada masa kini. Banyak. Ada beberapa contoh nanti akan kita berikan menunjukkan kepada kita kebenaran
Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Yang ketiga, bukti Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Quran itu sesuai untuk setiap tempat dan setiap zaman. Di mana diletakkan Al-Quran itu? Di Amerika Syarikat, di Amerika Latin, di Afrika, di Eropah, di Asia. Di Asia ini, di mana saja tempat diletakkan Al-Quran itu, dia tetap sesuai ayatnya untuk tempat tersebut. Di mana diletakkan? Hatta di tempat yang tidak ada matahari terbit pun masih sesuai Al-Quran. Begitu juga dengan tempat, dengan masa. Masa di zaman manapun Al-Quran itu tetap sesuai. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu, kalau kita pelajari dulu di cuma yang berubah Al-Quran ini cara pengajaran dia, cara penyampaian dia. Al-Quran itu tetap dia. Al-Quran itu tetap itulah dia. Tapi kalau di zaman dulu pengajaran kita mengenai Al-Quran ini daripada datuk nenek moyang kita, daripada guru-guru ini, cara pengajaran orang lain pada masa kini. Kalau dulu kan, kalau kita tak pandai Al-Quran ni, dicakap kita bodoh, dicakap kita tupang, ya kan? Kalau dulu tu kan, dicakap kita baca bodoh betul-betul. Kadang-kadang dirotan lagi. Kalau dah budak-budak kena zaman yang dulu itu, keserasan nak mau belajar tentang Al-Quran. Sebab begitulah pendidikan dulu juga. Tapi sekarang ini pendidikan sudah berubah. Berubah mengenai bagaimana cara untuk kita mengenal huruf, untuk kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang betul. Jadi cuma yang terdapat di dalam Al-Quran ini perubahan cara untuk menyampaikannya. Adapun dia tetap itulah Al-Quran. Dr. Al-Qadi, seorang yang melakukan penyelidikan di klinik besar Florida, Amerika Serikat, dia mendapati bahawa Al-Quran itu apabila dibacakan kepada orang yang faham bahasa Arab ataupun dibacakan kepada orang yang tidak faham bahasa Arab sekalipun, akan mengalami perubahan segi fisiologi dia. Dr. Al-Qadi mendapati, dan di dalam persidangan perubatan Islam antarabangsa yang berlaku di Amerika Utara pada tahun 1984, mereka membuktikan bahawa Al-Quran itu sekiranya dibacakan kepada seseorang, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, tak kira dia muslim ataupun non-muslim, akan dapat mencapai ketenangan di dalam diri dia 97%. 97%. Bayangkan itu. Bagaimana Al-Quran itu mampu untuk memberikan ketenangan diri kepada kita, bagaimana mampu Al-Quran itu untuk mengubah fisiologi kita. Kadang-kadang kita ini kalau ingin mencari ketenangan, kan pergi lautan, pergi tempat-tempat yang orang kata menarik. Ada juga orang yang melampiaskan untuk mencari ketenangan itu pergi ke disco dan sebagainya. Sebenarnya ketenangan yang mereka cari di tempat-tempat yang semacam begini tidak kekal, melainkan mereka kembali kepada Al-Quran. Kalau kita katakan, Ustaz, aku ni tak pandai baca Al-Quran, macam mana Al-Quran itu boleh memberikan ketenangan kepada aku? Sekarang kan senang. Apalagi zaman ini ada YouTube, ada ada macam-macam kan canggih. Kita pasang YouTube saja yang membaca Al-Quran itu, kita sudah boleh dengar Al-Quran. Sebab itulah kita jangan menggunakan alat-alat media komunikasi pada hari ini. Jangan terlalu disalahgunakan. Boleh merosakkan pemikiran kita, boleh merosakkan hati kita. Kita gunakan untuk sesuatu yang berfaedah. Contohnya macam mendengar Al-Quran yang dapat memberikan ketenangan kepada kita. Dan yang kedua, bukti Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kenapa? Semoga kamu itu berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada pendapat para ulama, Al-Quran itu di dalam bahasa
bahasa Arab sebab Al-Quran ini mempunyai perkataan yang boleh mendatangkan pelbagai makna. Satu perkataan yang maknanya banyak. Susunan laras ayatnya pun begitu cantik. Dan ini mampu digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan laras bahasa yang semacam begini, dengan pengertian yang begitu banyak. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Al-Quran itu dengan bahasa yang boleh mencakupi apa yang ingin disampaikannya kepada hamba-Nya. Sebab itu Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Dan berdasarkan kepada Ibnu Katsir di dalam kitabnya Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan bahawa Al-Quran ini dalam bahasa Arab disebutkan bahasa itu merupakan bahasa yang paling tepat, bahasa yang paling jelas, dan bahasa yang meresap ke dalam jiwa apabila dibaca ataupun didengar. Kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Dan yang ketiga, di dalam kitab tafsir Al-Muyassir, dia mengatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Maka justru itu Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Bajau kan, di dalam bahasa Jepun kan, di dalam bahasa Korea kan, di dalam bahasa Inggris kan, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh faham? Dia sudah tentu tidak boleh faham kan, sebab Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kalau diturunkan kepada dia dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Korea, mana dia boleh faham? Begitu juga kita kadang-kadang kalau kita pergi ke Korea, orang berbahasa Korea, kita tak faham. Pergi Jepun, orang bahasa Jepun, kita tak faham. Kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad yang berbahasa Arab dalam bahasa Arab? Berdasarkan kepada kitab tafsir Muyassir itu, dia kata agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat untuk merenung dan mentadabbur makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu, hujah-hujah dia, dalil-dalil dia, untuk disampaikannya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memahaminya dalam bahasa yang mudah. Al-Quran itu kata sebagai bahasa standard, dia bahasa tinggi. Jadi apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan Al-Quran itu kepada kita, dia dalam bahasa yang mudah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kepada engkau Al-Quran di wahai Muhammad untuk kau menerangkan kepada umat manusia apa yang ada di dalam Al-Quran ini, agar mereka itu dapat memikirkan. Itu kenapa ada tafsir, kenapa ada dikala di dalam kita ini ada tafsir, ada bayan dan sebagainya mengenai Al-Quran ini, tujuan untuk menyampaikan Al-Quran itu agar dia mudah difahami. Apalagi kita ini bukan orang Arab, orang Ajam, orang Malaysia, dalam bahasa Malaysia. Kalau Al-Quran itu tidak ditafsirkan kepada kita dalam bahasa kita, tidak mungkin kita memahami. Sedangkan orang Arab pun, memang yang faham bahasa Arab pun kadang-kadang memerlukan kepada tafsir Al-Quran itu. Tidak semua orang Arab boleh faham terus Al-Quran itu begitu. Sebab Al-Quran ini mu'jiz. Dia sebuah kitab yang mu'jiz. Ada makna yang terselindung di sebalik daripada ayat tersebut. Itu Al-Quran. Dia bahasanya bahasa yang begitu indah, sukar untuk kita memahami, sekali baca kita faham. Ada ayat-ayat yang terselindung daripada makna ayat yang sebenar yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Al-Quran. Sebab itu kita memerlukan tafsir. Ustaz hidup di tanah Arab 14 tahun, Ustaz hidup di tanah Arab. Daripada diploma sampai ke peringkat PhD. Apa yang Ustaz dapati di dalam kehidupan Ustaz bersama masyarakat Arab itu, kebanyakan mereka ini jahil mengenai Al-Quran. Kebanyakan mereka jahil mengenai Al-Quran. Hatta mereka yang belajar bersama-sama dengan kita pun, sama ada di peringkat master degree ataupun PhD, diorang sendiri rujuk kepada kita. Kita ni bukan orang Arab ni, kan? Kenapa diorang sendiri rujuk kepada kita? Seolah-olah kefahaman kita itu lebih baik daripada diorang. Ya kan? Diorang tu, orang Arab tu rujuk kepada kita. Kenapa?
Sebab kadang-kadang kefahaman kita mengenai ayat itu, kita berfikiran secara, orang kata, terbuka. Pikiran kita minda kita terbuka. Dan kita kadang-kadang dapat menyelami apa maksud yang sebenar yang ingin diterangkan daripada ayat tersebut. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Pemikiran kita tak jumut, kita terbuka. Bila sekali kita baca, kita boleh tahu makna ayat yang diterangkan. Itu kelebihan kita daripada orang Arab. Bayangkan kata Ustaz, kalau orang Arab sendiri pun memerlukan tafsir untuk memahami Al-Quran, apalagi kita yang tidak terpelajar. Sudah tentunya lebih-lebih lagi memerlukan kepada Al-Quran. Bukti bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ini merupakan kalam Allah juga. Al-Quran ini merupakan bahasa yang paling susah untuk dipelajari. Bukan macam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang lain, bahasa Kadazan kah, bahasa Suluk kah, bahasa Sungai kah, bahasa Wajau kah, bahasa Murut kah, itu mungkin dipelajari bagaimana kita punya pergaulan di dalam masyarakat. Mungkin dipelajari, begitu kita mempelajarinya. Hidup di dalam masyarakat. Mungkin tuan kalau kita dari Semenanjung, orang Sabah tuan, Sarawak. Mungkin dia daripada Sarawak, perbezaan tuan sekali ini dengan kita, dialek Sabah kita berlainan dengan Sarawak. Tapi apabila dia hidup di dalam masyarakat Sabah ini, dia sendiri otomatik dia boleh faham apa yang kita cakapkan. Begitu ya, kita kadang-kadang Sabah ini tak faham apa yang dicakap di Sarawak. Tapi bila kita hidup dalam masyarakat orang, otomatik kita boleh faham cakap orang Sarawak, dialek Sarawak kan. Jadi begitu juga dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini satu bahasa yang tidak mungkin boleh dipelajari apabila kita berinteraksi dengan masyarakat, kecuali kita mempelajari dia punya kaedah-kaedah yang terlebih dahulu. Kaedah seperti kita ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, imla, araf, qafiyah, itu perlu dipelajari. Ilmu itu untuk kita mempelajari bahasa Arab. Kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu begini, mungkin mustahil untuk kita pandai bahasa Arab. Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i orang yang berbahasa Arab, orang yang bangsa Arab. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Gaza yang tempat sekarang di Laku Israel, bisa-bisa dari orang Israel itu. Gaza, Imam Syafi'i lahir di situ. Imam Syafi'i dia memang orang yang boleh bahasa Arab. Tapi kenapa Imam Syafi'i ini pergi lagi kepada satu kaum, yang mana kaum ini dinamakan kaum Huzail? Kenapa Syafi'i pergi kepada kaum itu untuk mempelajari bahasa Arab selama 20 tahun? 20 tahun itu Imam Syafi'i belajar dengan kaum Huzail bahasa Arab tu. Kenapa dia pergi di situ untuk mempelajari bahasa Arab 20 tahun? Sebab dia tahu di dalam kaum itu begitu mereka menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu untuk berbicara dan untuk mempelajari bahasa Arab, agar bahasa Arab yang dipelajari oleh Imam Syafi'i itu betul. Kenapa? Apabila dia ditanya, kenapa? Limaza kharajta wa darasta al-lughat al-arabiyyah ma'a haula'i al-qaum? Kenapa kau pergi ke tempat orang belajar bahasa Arab lagi? Kata Imam Syafi'i, wa ma aradtu bidzalika illa isti'anatan bil fiqh. Tidak aku kehendaki yang demikian itu melainkan untuk aku faham tentang hukum hakam yang tertulis di dalam kitab-kitab bahasa Arab, yang tertulis di dalam Al-Quran secara lebih mendalam. Bayangkan. Jadi kalaulah Imam Syafi'i, orang yang sudah pandai bahasa Arab pun pergi juga untuk belajar bahasa Arab, kita ini macam mana? Sebab itulah kata para ulama, kalau ada di satu-satu tempat itu orang yang boleh mampu untuk mengajar bahasa Arab, kita kena belajar bahasa Arab. Kalau tidak, kita berdosa. Kalau tidak, kita dikira berdosa tidak mempelajari bahasa Arab. Jangan kita anggap bahawa apabila kita sudah belajar Al-Quran, apabila kita sudah belajar tajwid, itu memadai. Dia belum memadai lagi. Kita kena belajar bahasa Arab supaya kita faham apa maksud itu. Sebab itulah kalau ada orang yang pandai, macam di sini ada Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Yusri yang boleh berbahasa Arab, belajar bahasa Arab dengan orang. Bermakna bahasa Arab itu bukannya susah. Ustaz faham juga bahasa Arab itu bukannya susah, bukannya senang. Bahasa yang susah
Ustaz kata, Ustaz sepanjang Ustaz 13 tahun, 14 tahun di tanah Arab, sepanjang itu Ustaz belajar bahasa Arab. Membayangkan itu. Ustaz pernah juga mengajar di dalam masyarakat kita ini bahasa Arab, dipanggil Ustaz mengajar bahasa Arab. Hari yang pertama, minggu yang pertama okey, ramai orang. Minggu yang kedua berkurang sudah 1 orang. Ya. Minggu yang ketiga berkurang lagi 2 orang. Aina lama-lama tengah sikit. Ustaz bertanya ni kepada dia punya pengajar, kemana dia panggil tu? Ustaz, kata kesusahan bahasa Arab ni susah. Memang susah. Bahasa Arab kan, kita ini kena ada kesungguhan, kekuatan kata orang. Barulah kita boleh pandai. Kalau belajar 1 kali, 2 kali sudah rasa susah, nak mau belajar, aina sampai bila kita belajar ni, mau belajar ini? Kita belajar itu insya-Allah walaupun dengan kesusahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Arab tu. Apa kata para ulama? Man di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi harfin min huruf al-arabiyyah falahu ajrun. Siapa yang bercakap di dalam bahasa Arab, 1 huruf di dalam bahasa Arab, dia bercakap 1 huruf, baginya 1 pahala. Bayangkan kalau kita bercakap berapa huruf di dalam bahasa Arab, pahala sama kita itu. Bandingkan kita cakap bahasa Malaysia, bandingkan kita cakap bahasa Jepun, bandingkan kita cakap bahasa Inggeris, tidak ada pahala sama kita. Tapi Arab ini, kita tanya siapa, mana ismuka? Siapa nama kau? Berapa huruf tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pahala sudah kita dapat. Untung kan tak untung? Untung tu. Itu kelebihan bahasa Arab kata saya. Belajar bahasa Arab. Jangan tak belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Dan kalam Allah diturunkan dalam bahasa Arab. Antara keistimewaan Al-Quran ini lagi ialah, kata Ustaz tadi, dia mutawatir. Artinya dia berterusan dan bersambung-sambung, berulang-ulang diturunkan kepada kita. Dia daripada dia diturunkan, maksud Ustaz dipindahkan kepada kita oleh para ulama itu. Para ulama itu banyak, bukan sedikit saja. Dan para ulama yang banyak ini mustahil mereka bersekutu untuk melakukan pembohongan terhadap pembinaan Al-Quran itu. Mustahil mereka melakukan pembohongan. Memang Al-Quran ini telah disusun di zaman Nabi SAW lagi. Mushaf Al-Quran yang ada pada kita ini, kan surah-surahnya itu memang disusun di zaman Nabi SAW lagi. Artinya bermula daripada surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, kemudian surat Al-Nisa, sampai ke akhir surat Al-Nas, memang disusun di zaman Nabi. Itu memang disusun di zaman Nabi. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud daripada Aus bin Abi Aus, dia mengatakan wa kana fi alladhi aslamu ala yad Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah adalah kafilah-kafilah yang datang daripada luar kota Mekah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersyahadat masuk Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka telah bertanya kepada para sahabat, bagaimana kamu menyusun Al-Quran? Bagaimana kamu menghimpunkan Al-Quran? Para sahabat menjawab, yuhazzibuhu 3 suwar wa 5 suwar wa 7 suwar. Artinya kami menyusun Al-Quran ini 3 surah, kemudian 7 surah, kemudian 9 surah, kemudian 11 surah, kemudian 13 surah, begitu selanjutnya, sehinggalah kami mengkhatamkan Al-Quran. Ayat ini yang terdapat di dalam hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama daripada Mesir dan juga meninggal di Mesir pada tahun 852 Hijrah. Ulama ini dia mengatakan bahawa daripada hadis yang kita nukilkan di atas menunjukkan kepada kita bahawa penyusunan surah, tertib surah ala ma huwa alaihi fil mushaf al-an kan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah adalah penyusunan ayat-ayat al-suci Al-Quran di dalam Al-Quran yang terdapat pada tangan kita sekarang ini, dia dituliskan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti. Di zaman Umar, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat sudah membukukan Al-Quran.
Mereka menulis Al-Quran itu dalam lembaran-lembaran. Sehingga Al-Quran itu kadang-kadang menjadi tempat begini disusun Al-Quran. Dia bukan satu, tapi banyak. Ini mungkin juz 1, ini juz 2, ini juz 3, juz 4. Begitu Al-Quran. Tapi dia bukan untuk disebarkan, bukan untuk dibahagikan kepada orang lain. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu dihimpunkan untuk kegunaan para sahabat semata-mata, individu kepada orang, tidak dibagi kepada orang lain. Tiba di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat-ayat Al-Quran itu mula dihimpunkan semuanya untuk dihimpunkan, ingin dibukukan. Tapi Umar tidak sempat membukukannya. Sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan, di zaman inilah Al-Quran dibukukan. Apa kata Sir William Moore? Sir William Moore ini orang barat ni, bukan orang Islam. Dia kata sesungguhnya mushaf yang dibukukan, yang dihimpunkan di zaman Khalifah Utsman itu perpindahannya berlaku bersambung-sambung daripada satu tangan kepada satu tangan sampailah kepada kita pada hari tanpa sebarang pemisungan. Orang barat tu, Sir William Moore tu orang barat tu, bukan orang Islam. Tapi dia sendiri mengakui Al-Quran itu apabila sampai kepada kita hari ini tanpa sebarang pemisungan. Macam mana kita orang Islam? Yakin ke tak yakin? Kalau orang barat yakin, kenapa kita tak yakin orang Islam? Al-Quran itu memang datang kepada kita begitulah sifatnya, tanpa sebarang pemisungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajar ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-42, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tidak akan datang sebarang kebatilan padanya, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian. Tidak akan datang kebatilan pada Al-Quran ini. Jadi diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Al-Quran itu kelebihan Al-Quran. Sedangkan di dalam kitab-kitab yang lain, sama ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur dan sebagainya, terdapat perubahan di dalam kitab tersebut. Atatma'una ayyu'mina lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu. Di dalam ayat ini Allah SWT menerangkan, mereka ini ingin sangat-sangat, wahai orang-orang Islam, agar kamu itu beriman dengan mereka. Sedangkan mereka ini mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dinukilkan di dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Suhuf Musa. Mereka ini mendengar ayat-ayat itu, tetapi mereka coba melakukan perubahan. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahawa kitab-kitab yang lain mengalami perubahan. Kitab Al-Quran tidak ada perubahan padanya. Sebab itulah kalau orang bertanya kepada kita, Ustaz, dia kata Indonesia ini berbeza sikit dengan kita. Dia kata, kenapa itu? Saya kata, kalau di Indonesia dia kata orang Islam boleh kahwin dengan orang bukan Islam. Iya kan? Di Indonesia kan orang Islam boleh kahwin dengan bukan orang Islam. Tetapi di Malaysia tak boleh. Dia kata, kenapa? Sebab di Malaysia ini kita menganggap kitab-kitab yang itu, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit, memang itu kitab diturunkan daripada langit, memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah terdapat perubahan padanya. Jadi kita tidak lagi mengakui itu kitab-kitab Injil, kitab-kitab Zabur, kitab-kitab Taurat yang diturunkan sekarang pada masa sekarang ini yang terdapat daripada kita ini, kita tidak mengakui kita. Sebab diubah. Diubah kitab-kitab itu, menyebabkan yang dinukilkan di dalam kitab itu bukan lagi kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu orang yang berpegang kepada kitab Injil, kitab Taurat, kita menganggap mereka ini bukan berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tidak boleh kahwin dengan orang. Sebab itu kita tidak boleh makan orang punya sembelihan. Kecuali orang
Menyembelih atas nama Allah mungkin, tapi untuk kahwin tidak dibenarkan kita di Malaysia. Undang-undang Malaysia tidak membenarkan kita kahwin dengan non-Muslim. Kalau kita mau kahwin juga, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, kena masuk Islam. Kena masuk Islam. Itu undang-undang kita di Malaysia. Sebab kita tidak mengakui berapa punya kitab. Al-Quran ini juga merupakan satu mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat ini ialah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesimpulannya dan jelaskan dia di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain. Satu wa khariqun lil adat, peristiwa yang berlaku di luar kotak pemikiran manusia yang berlaku kepada para anbiya, para rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukjizat. Dan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang mana di sini dimaksudkan bahawa sekiranya manusia dan jin, mereka golongan dua ini, manusia dan golongan jin ini, dan kedua-duanya berhimpun untuk mereka seperti mana di dalam Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Itu ditentang Allah SWT di dalam ayat suci Al-Quran. Tidak akan mampu, apalagi manusia sama manusia. Manusia sama jin pun berhimpun tak akan mampu mencipta seperti mana Al-Quran itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi fad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang terdahulu itu, mereka mentikaikan Al-Quran ini diturunkan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diorang pertikaikan itu. Lalu kata Allah SWT menjawab diorang punya pembohongan itu, kalaulah kamu mengatakan bahawa Al-Quran ini Muhammad yang mereka ciptakannya, Muhammad yang menulisnya, maka datangkan satu surah sahaja daripada Al-Quran ini. Panggillah kamu punya orang-orang pakar di dalam bahasa Arab. Panggil, semua panggil orang-orang pakar dalam bahasa Arab. Untuk mereka satu surah saja dalam Al-Quran. Surah yang pendek di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Suratul Kautsar, bukan? Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat ini. 3 ayat tidak mampu untuk dirikan oleh orang-orang yang pakar di dalam bahasa Arab. Bayangkan. Itu maknanya Al-Quran itu mukjiz, kitab yang terjaga keasliannya. Tidak mungkin dicipta, tidak mungkin direka bentuk, tidak mungkin ditulis oleh manusia biasa. Itu Al-Quran. Sekarang kita bawakan bukti ayat-ayat suci Al-Quran itu yang telah dibuktikan oleh sains moden. Di dalam kajian sains kita, asal usul setiap makhluk ini berasal daripada air. Asal usul tiap-tiap sesuatu makhluk ini berasal daripada air. Bagaimana diketahui makhluk ini berasal daripada air? Apabila terciptanya mikroskop. Mikroskop kamu tahu kan? Mikroskop yang benda-benda yang halus, ya kan? Yang benda-benda halus yang kita boleh nampak oleh mikroskop. Jadi menurut pendapat kajian sains moden bahawa setiap benda makhluk ini ada sel padanya. Dan apabila dilihat daripada Microsoft tadi, sel itu ada air. Sel itu ada air, nak kira daripada tumbuhan kah, daripada binatang kah, daripada manusia, sel itu ada air. Jadi artinya setiap makhluk itu ada air di dalamnya. Macam kita manusia tercipta daripada 4 unsur, ya kan? Api, air, angin, dan satu lagi tanah, ya kan? 4 unsur kita, ada air itu.
Ini dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy afala yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap benda yang hidup, benda yang bernyawa itu daripada air. Apakah kamu tidak mau beriman? Ini ayat dalam surah Al-Anbiya, ayat yang ke-30. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30 yang turun 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bahawa setiap makhluk yang bernyawa dibuat daripada air. Dibuktikan oleh kajian sains pada masa kini. Itu sesudah 1400 tahun yang lalu. Macam mana? Ada kita menafikan dengan Al-Quran ini bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kita itu kan kita datangkan bukti yang kedua. Besi, setiap sesuatu yang dibuat daripada besi, contohnya iPhone ini dibuat daripada besi. Apa lagi daripada besi? Kita punya mikrofon, dan kita punya kipas daripada besi. Kan? Jadi benda-benda ini dibuat daripada besi. Besi ini asalnya bukan daripada bumi. Besi ini bukan daripada bumi. Kajian sains mendapati, ahli sains zaman moden mendapati bahawa besi ini dia berasal daripada angkasa lepas. Kajian sains mendapati macam gitu, dia daripada angkasa lepas. Bila dia dapati itu di zaman kita ini, yang mengatakan besi ini daripada langit. Orang mengatakan satu ketika dulu bumi ini berlaku kepadanya meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit ini ialah apabila bintang-bintang yang berada di langit berlanggaran antara satu dengan lain menyebabkan meletup dan terhasillah besi. Besi ini kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke langit. Bagaimana dibuktikan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan besi ini ke langit? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan besi ini. Yang mana di dalam besi ini terdapat kekuatan. Dia ada apa-apa yang dibuat daripada besi itu biasanya kuat dan terdapat faedah bagi kegunaan manusia di sini. Bukankah ini dibuktikan sudah oleh ayat Allah SWT yang terlebih dahulu 1400 tahun yang lalu bahawa besi ini Allah SWT yang menurunkannya ke bumi. Cuma kita manusia baru mendapati pada hari ini besi bukan daripada bumi. Apabila diadakan kajian mendapati besi bukan daripada bumi. Yang ketiga, Kate Elmore. Kate Elmore ini seorang yang berbangsa Eropah. Dia seorang yang pakar di bidang kajian sains otak, anatomi dan embryologi. Dia orang pakar di dalam bidang itu. Dia apabila kajian dilakukan ke atas otak kita ini, dia kata otak kita ini pusatnya di ubun-ubun ini. Pusat kita, otak kita ini, dia kata pusatnya di ubun-ubun. Ubun-ubun ini lah yang banyak membuat penipuan. Ubun-ubun kita ini yang banyak yang menipu. Cakap bohong saya, menipu saya. Pusatnya di sini, ubun-ubun dia kata. Orang barat tu yang buat kajian itu, dia kata pusat ini menipu di sini. Pusat kita otak manusia ini menipu di sini. Sebab itulah kita di dalam air wudu, mengambil air wudu, salah satu daripadanya membasuh kepala. Ya kan? Bila kita basuh kepala, disuruh kita menyambung ubun-ubun kita kan? Kita baca bismillah, sapu ubun-ubun kita. Kenapa? Supaya dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu sebenarnya kurang lagi kita menipu. Iya kan? Kita punya kepala ini kalau tidak dibasuh, dibaca dengan ayat-ayat Allah SWT, banyak menipu atau Ustaz. Kalau dibasuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, berkuranglah juga. Satu hari 5 kali kita ambil wudu, kan? Menguranglah juga. Ustaz, aku kali-kali juga aku mengambil wudu ni. Kenapa aku kadang-kadang menipu juga? Itu cara mengambil wudu tidak betul. Sebab itu kita ambil wudu itu biar tenang-tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kepala.
Sebab ini pusat menipu di sini kata. Pusat menipu orang manusia di sini. Inilah yang mengawal kita punya tingkah laku. Inilah juga yang menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Apabila ilmu membuat kajian, yang ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuktikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Al-Fussilat ayat yang ke-20. Suratul Alaq ayat yang ke-16 sampai ke-15 sampai ke-16. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khatirah. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, kau Abu Jahal. Abu Jahal ni Amr bin Hisham. Kau Abu Jahal, kata Allah SWT, kalau kau tidak berhenti untuk mendustakan Muhammad SAW, kalau kau tidak berhenti untuk melakukan kejahatan kepada Muhammad SAW, nescaya roh kau kami akan cabut daripada ubun-ubun kau. Ubun-ubun kau ini yang banyak melakukan penipuan. Ubun-ubun kau inilah yang banyak melakukan tindakan kesalahan daripada kau punya tindakan. Diterangkan oleh Allah SWT. Ya dah. Diterangkan dalam suratul Alaq ayat 15 sampai ke 16. Diterangkan sudah terlebih dahulu, tapi baru dijumpai oleh manusia pada hari ini. Indahnya Islam untuk mengurangkan otak kita yang menipu, disuruh kita ambil rukuk bagus-bagus. Supaya tak banyak menipu tuan. Kalau tak menipu saja kita. Kalau kita kapten kita pergi buat lain, disuruh buat lain yang kita buat. Dia tanya sudah siap? Sudah siap tuan. Padahal belum siap. Menipu. Ya kan? Jadi kita ni kalau mau orang menipu, kata Ustaz, basuh bagus-bagus kita punya ubun-ubun. Ini diajarkan oleh Islam. Ada agama lain yang mengajar agar wudu kan? Ada agama lain yang mengajar agar wudu kan? Tidak ada. Islam saja yang mengajar itu. Itu antara hikmah kenapa kita disuruh mengambil air wudu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara satu hikmahnya terletak di sini, otak kita. Antaranya lagi ialah air laut dan air masin tidak akan bersatu. Ini dinyatakan oleh Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan dua laut, yaitu air masin dan air tawar. Dan antara satu dengan yang lain tidak akan melampaui batas di antara mereka. Ini dibuktikan oleh kajian sains pada masa kini. Seorang penyelam Perancis, penyelam profesional Perancis, dia menyelam di lautan Caribbean. Lautan Caribbean ini berada dengan Teluk Mexico. Apabila dia menyelam ke dasar lautan, dia mendapati di dasar lautan itu ada sumber mata air tawar. Dan sumber mata air tawar ini yang mengeluarkan air tawar, dia berjalan seolah-olah membentuk aliran sungai dan tidak bercantum dengan air masin di sebelahnya. Sedangkan dia dikelilingi oleh air masin, tapi tidak bercantum dengan air masin. Masya Allah. Dibuktikan ini sudah Allah SWT nyatakan terlebih dahulu dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-20. Tidak akan bercantum air masin dengan air tawar. Begitu juga apa yang dijumpai oleh para saintis di lautan Mediterania dengan lautan Atlantik. Ada kawasan di mana air tawar dengan air masin tidak bercampur. Subhanallah, Masya Allah. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan oleh kajian sains pada masa ini. Antaranya lagi yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran yang membuktikan bahawa ayat-ayat Allah SWT mendahului daripada zaman yang kita hidup ini ialah gelombang lautan. Kalau kita melihat kepada lautan itu, maka kita akan nampak di atas permukaan lautan itu dia bergelombang. Ya kan? Tidak ada lautan yang tidak bergelombang. Ya kan? Semua lautan bergelombang tu. Kalau tidak bergelombang mungkin tasik. Lautan bergelombang biasa. Lautan bergelombang. Para ahli oceanografi mendapati bahawa gelombang yang berlaku di permukaan lautan itu
Dia sebenarnya bukan berlaku di permukaan lautan saja, malahan dia di dasar lautan pun berlaku gelombang yang tidak dinampak oleh mata kasar manusia, tapi gelombang itu tidak kuat. Apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berlaku gelombang yang kuat di dasar lautan, inilah yang berlaku tsunami. Tidak dilihat oleh mata kasar manusia. Sebab itu alat kajian sains yang macam mana pun dan yang boleh mengukur bila berlakunya tsunami ini tidak akan dapat mendekati apa yang Allah SWT inginkan berlaku. Ada manusia boleh mengkaji sampai ke dasar lautan itu bila laut itu tidak ada. Bila laut itu kuat gelombang tidak ada. Cuma dapat dikesan oleh kajian sains bahawa di dasar lautan ada berlaku gelombang. Mana ayat Allah SWT yang membuktikan bahawa di dasar lautan itu berlaku gelombang? Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawj min fawqihi mawj. Dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-40, Allah SWT perumpamaan orang-orang kafir itu yang berada di dalam kegelapan seperti berada di dasar lautan yang dalam, yang mana di atasnya itu diliputi laut, yang di bawahnya itu pun ada gelombang itu. Masyaallah. Sudah dibuktikan oleh ayat Al-Quran itu bahawa di dasar laut itu memang ada gelombang. Apalagi yang kita mau nafikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibuktikan oleh kajian sains pada masa ini. Dan yang dapat kita sampai membuktikan bahawa ayat-ayat Al-Quran itu memang datang daripada Allah, bukan datang daripada Muhammad. Bagaimana Muhammad boleh mengetahui perkara-perkara gaib itu kalau itu datang daripada dia? Pertanyaannya, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tahu perkara-perkara gaib ini kalau bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Muhammad orang yang tahu perkara itu? Tidak. Perkara-perkara gaib ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memilikinya. Itu kata Ustaz membuktikan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah mungkin sekejap kita habiskan kita punya ini. Banyak saudara rasa mungkin tak senang juga. Sekejap kita ada lebih kurang 2-3 fakta yang Ustaz ingin sampaikan. Yang seterusnya Dr. Salah Abdul Fattah di dalam kitabnya Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran, Dr. Salah Abdul Fattah di dalam kitabnya Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran, dia ada menukilkan 4 sebab kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada kita. 4 sebab kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia. Yang pertama, dia kata sebagai memberikan petunjuk kepada manusia di dalam kehidupan mereka. Memberikan petunjuk kepada kita. Kita ni kalau tidak ada petunjuk akan sesat, akan terlalai. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati huwa aqwam yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada kaum-kaum dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka itu pahala yang besar. Bukti kepada kita bahawa Al-Quran ini adalah petunjuk kepada manusia. Memang petunjuk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah itu datang daripada Allah, tapi didatangkan yang melalui Al-Quran. Hanya orang-orang yang mendatangi Al-Quran dengan hati yang terbuka, dengan pemikiran yang lapang, yang akan dapat petunjuk daripada Al-Quran. Ini dibuktikan oleh firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa yang dimaksudkan di sini? Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Ialah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Itu rukun iman kita.
Rukun iman ada 6 kan. Kita percaya kepada perkara-perkara yang gaib, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Malaikat tak boleh kita nampak, ya kan? Kalau kita nampak malaikat, rasa mungkin pingsan. Kita nak nampak dari akhirat, kita nak nampak ini neraka syurga, kita nampak. Malaikat Nabi Idris sahaja. Nabi Idris saja satu-satunya manusia yang nampak neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Nabi Idris sahaja. Mau cerita kali ini? Komando ini. Nabi Idris, kebiasaannya amalan kita ini diangkat ke langit pada hari Isnin dan hari Kamis. Amalan manusia ini diangkat ke langit pada hari Isnin dan hari Kamis. Apabila amalan Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ini bercahaya melepasi langit-langit yang pertama sampai ke yang ketujuh, bercahaya amalan ini. Menyebabkan malaikat hairan. Ini amalan siapa ini? Tiap-tiap diangkat ke langit hari Isnin, hari Kamis, bercahaya. Lalu malaikat pun meminta kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi orang. Datanglah malaikat maut. Malaikat maut datang kepada Nabi Idris. Dia menyerupai manusia. Wahai Idris, dia kata, saya datang kepada kamu ini ingin hidup bersama kamu. Kata Nabi Idris, saya ini bukan orang kaya. Saya ini hidup pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan Nabi Idris, saya ini bukan orang kaya, tapi kalau kamu sekadar mau ikut dengan saya, tidak ada masalah. Ikutlah Nabi malaikat maut tadi dengan Nabi Idris. Nabi Idris ni kerja dia siang dia mencari rezeki, malam dia beramal ibadat, tapi dia tidur juga, manusia kan. Tapi yang herannya orang ini kan kalau Nabi Idris makan petang dia tak makan. Kalau Nabi Idris beribadat malam, Nabi Idris tidur, dia tak tidur sampai ke siang. Kata Nabi Idris ni betul ni orang ini. Sampai 3 hari dia buat macam begitu. Terkejut Nabi Idris. Hebat pun kalau sampai 3 hari. Kalau kita 1 hari saja mungkin pening dong. Iya kan? Mana tak tidur? Cuba kita dia suruh tidur lagi bos kita 1 hari dia. Itu pening kita tu. Tak boleh buat kerja. Lalu kata Nabi Idris kepada malaikat maut, kau ni sebenarnya siapa kau ni? Aku lihat kau punya amalan ni cukup hebat daripada aku. Amalan kau ni, kata Nabi Idris, okey juga, alhamdulillah, tapi kau punya amalan ni hebat lagi. Apa kata malaikat maut? Saya lah malaikat maut. Terkejut Nabi Idris. Oi, kau mengambil nyawa aku kan? Kata malaikat maut, bukan. Saya datang ke sini disebabkan saya ingin melihat apa kau punya amalan yang menyebabkan amalan kau apabila diangkat ke langit bercahaya. Okey, kata Nabi Idris, kalau kau bukan tujuan untuk mencabut nyawa aku ini, aku minta kepada kau 3 perkara. Kata malaikat maut, apa yang kau minta? Dikata Nabi Idris, yang pertama, kau matikan aku sebab aku mau merasakan mati. Kemudian kau balikkan aku punya roh. Aina, kau matikan aku, kemudian kau bagi balikkan kau punya roh. Aku belum mau mati. Dan Nabi Idris. Yang kedua, kau angkat aku ke langit. Aku mau tengok apa yang ada di langit. Kau angkat aku ke langit, kata Nabi Idris. Kau angkat ke langit, aku mau tengok apa yang ada di langit sana. Dan yang ketiga, kau perlihatkan kepada aku apa yang terdapat di dalam neraka dan apa yang terdapat di dalam syurga. Oh, kata malaikat maut, kau punya permintaan ini besar ni. Macam mana? Baik, kata malaikat maut, saya ingin menemui Tuhan saya untuk meminta keizinan daripadanya. Apakah perkara ini dibenarkan? Malaikat maut kemudian dapat keizinan daripada Allah SWT untuk melakukan perkara ini. Nabi Idris ditimpangkan. Nabi Idris tu ditimpangkan. Apabila sahaja Nabi Idris ditimpangkan untuk mencabut dia punya nyawa sampai nyawa ini terbuang ni, apa kata Nabi Idris? Perkara ibadah yang pertama yang dia rasakan paling sakit di dalam hidup inilah bila nyawa ini cabut. Tak pernah dia merasakan sakit yang sebelum ini, dia kata. Ini nyawa yang paling sakit apabila dicabut. Itu Nabi Idris tu yang amalannya Masya Allah. Yang kita ni amalan kita tak tahu lagi macam mana. Kita ni dicabut nyawa macam-macam.
Ada daripada ubun-ubun, ada daripada mulut, ada daripada mata, ada daripada telinga, ada daripada kaki. Mana? Ini Nabi Idris dicabut dia punya amalan ini daripada ubun-ubun, masih lagi dia merasa sakit. Macam mana? Dia kata kesakitan yang dia rasakan itu ibarat dia punya badan ini ditetak oleh padang 70 kali pedang yang tajam. Masya Allah. Sakitlah sakit. Sakit itu dicabut nyawa. Kita tahu yang ingat kita tak apa, biar dah mati pun dah apa. Kita pun merasa tu. Macam mana rasanya mati tu? Kemudian Nabi Idris ini diangkat ke langit. Bila dia diangkat ke langit, dia nampak di langit pertama siapa Nabi, langit kedua siapa Nabi, langit ketiga siapa Nabi dia, sampai ke langit yang ke-7. Dia nampak apa yang ada di langit sana. Okey, sampai tiba untuk dia diperlihatkan kepada neraka dan syurga. Malaikat maut bertanya kepada dia, siapa mana yang kamu lihat itu? Neraka ke syurga? Dia kata neraka tu. Patai dia. Nabi Idris patai dia. Aku mau lihat neraka. Okey, dia buat Nabi Idris pergi neraka. Sampai di pintu neraka, malaikat yang menjaga pintu neraka ini, malaikat siapa? Dia kata, saya. Dia kata, malaikat buat terkejut. Malaikat. Oh, kau datang mencabut nyawa aku kan? Bukan, dia kata. Saya datang untuk membawa seorang hamba yang dibenarkan Allah SWT untuk melihat apa yang ada di dalam neraka. Malaikat pun takut dicabut nyawa. Kita yang manusia yang berani-berani. Malaikat pun takut dicabut nyawa tu. Kan? Kita yang berani-berani banyak. Kan? Orang kata macam kita ni hebat saja. Bukan kata ni malaikat maut. Jadi kau buka pintu neraka. Dibuka oleh malaikat Malik, pintu neraka itu sikit saja. Pingsan Nabi Idris. Masya Allah. Kenapa Nabi Idris pingsan apabila dibuka pintu neraka itu sikit? Kepanasan yang ada di dalam neraka itu tidak tertanggung. Panasnya neraka itu. Itu orang yang berada di luar daripada neraka itu. Apalagi kalau orang yang berada dalam neraka. Bayangkan panasnya itu. Kan? Panasnya itu neraka. Apabila Nabi ini segera cukup, dia kata, aku tak mau masuk ke dalam neraka, melihat apa yang dalam. Bawa aku di syurga. Dibawalah Nabi Idris ke syurga. Apabila dia masuk ke dalam syurga, dia melihat, Masya Allah, keindahan yang tidak terbayangkan oleh akal jantan manusia. Terdapat sungai yang putih mengalir di dalam. Terdapat bidadari yang mandi padanya. Terdapat buah-buah yang Masya Allah, kalau kau makan satu sudah cukup sama kau itu satu. Kata Nabi Idris, izinkan saya untuk beribadat dulu di bawah pokok, berehat sekejap. Okey, kata malaikat maut, saya tunggu di luar. Sampai masanya malaikat maut panggil Nabi Idris. Nabi Idris sampai, pasal kau keluar kau daripada surga. Keluar. Nak kau keluar kau, kata Nabi Idris. Aina menipu pula dia ni? Nak mau keluar pula dia, Nabi Idris. Apa nama keluar, kata Nabi Idris. Nak mau keluar apa? Kata malaikat maut, Allah SWT tidak mengizinkan untuk kau berada dalam syurga. Kau sudah masuk, cukuplah meminta ya, maka kau keluar. Maka apabila disebut nama Allah, Nabi Idris pun menurut. Mau keluar. Kata Nabi Idris, sudah sampai dia buka pintu syurga, tunggu dulu. Aku punya apa kita panggil yang selendang ni kan? Kau punya selendang tertinggal tadi di pokok tu. Selendang pun tertinggal di pokok, kau ambil dulu. Sudah dia ambil, tak mau keluar dia. Astagfirullah. Kalau ustaz pun dimasukkan ke dalam syurga, memang nak mau keluar kan? Siapa mau keluar daripada dalam syurga? Aina? Tak ada pun orang mau keluar. Kata malaikat maut, dia kata, wahai Nabi Idris, tidak dibenarkan untuk kau berada di dalam syurga ini, kerana syurga ini akan dimasuki oleh orang yang pertama nanti. Siapa orang yang pertama? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya kita ini ada Nabi kita mau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah Idris keluar daripada syurga, ditempatkan di langit yang keempat. Sebab betul di langit sekarang ini dua Nabi yang masih hidup, Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salam. Itu kisah Nabi Idris berada di langit yang keempat. Kembali kita kepada cerita kita yang mana Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia.
Kata Ustaz, Al-Quran ini kalau kita tidak datangi dengan hati kita yang terbuka, pemikiran kita yang lapang, kita tidak akan dapat hidayah. Kalau kita membaca Al-Quran ini dengan malas, dengan ala kadar sahaja, tidak cuba untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, hidayah tidak akan datang. Sebab Al-Quran itu nur, cahaya itu. Nurun ala nur. Cahaya itu, Al-Quran itu cahaya. Yang mana Al-Quran itu tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang ada maksiat di dalam hati. Nah, Imam Syafi'i ceritanya apabila dia berjalan untuk menemui guru dia, Waqi', nama guru dia ada Waqi'. Imam Syafi'i apabila dia berjalan untuk pergi ke gurunya mengaji, secara tidak sengaja dia nampak perempuan menjemur kain, menyilai kain di atas. Kita nampak betis perempuan itu. Sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada gurunya, error terus dia putar. Error terus putar Imam Syafi'i. Baru ternampak dengan tidak sengaja. Kalau kita tu mata tu pasang lagi. Jangan. Imam Syafi'i itu tidak sengaja tu ternampak error terus dia punya otak ini. Masuk terus beres. Lalu dia menceritakan kepada gurunya, Waqi', kenapa dia punya hafalan ini sudah jadi error macam ini? Apa kata Waqi' kepada Imam Syafi'i? Syaqawtu ila al-Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi fa anba'ani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda bil 'asi. Ini kata-kata yang dilontarkan oleh Waqi' kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku ngadu kepada guruku Waqi', kenapa aku punya otak ni jadi error? Guru aku memberikan nasihat kepada aku agar aku meninggalkan apa jauh maksiat, tinggalkan maksiat. Apa jauh maksiat, tinggalkan. Dan dia memberitahu kepada aku bahawa ilmu Al-Quran itu adalah nur dan cahaya Allah SWT tidak akan masuk ke hati orang-orang yang membuat maksiat. Bayangkan itu. Sebab itu kata Ustaz, kita mesti mendatangi Al-Quran dengan sifat yang ingin mendapatkan hidayah daripada Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan untuk membentuk individu Muslim. Di zaman Nabi SAW, terdapatnya pemuda-pemuda Islam yang menjadikan Al-Quran itu sebagai peluang di dalam kehidupan mereka. Ammar bin Yasir, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, ini Zaid bin Sabit, ini antara pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan di dalam kehidupan mereka. Sepatutnya kita ini orang-orang Islam ataupun non-Muslim menjadikan para pemuda yang macam begini sebagai pedoman, sebagai idola di dalam kehidupan kita. Bukannya para artis, bukannya para pelakon. Ini sebetulnya kita jadikan idola. Tapi apa yang berlaku kepada masyarakat kita pada hari ini, minta maaf di komandan, kita menjadikan orang-orang semacam ini sebagai idola di dalam kehidupan kita. Jadi macam mana? Di mana kita mendapat petunjuk Al-Quran? Yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk membentuk masyarakat Islam yang berpegang kepada Al-Quran. Apabila sudah dibentuk individu-individu yang menjadikan Al-Quran ini sebagai dustur di dalam kehidupan mereka, maka mudahlah masyarakat untuk masyarakat itu dibentuk untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai lembaran dustur di dalam kehidupan mereka. Kata Nabi SAW, khairun nasi ummati, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Hadis sahih Bukhari. Yang mana di dalam hadis ini diterangkan kata Nabi, sebaik-baik umat itu adalah umat yang berada di zaman aku. Kemudian umat yang selepasnya, para sahabat. Dan umat yang selepasnya, para tabi'in. Kenapa mereka ini digolongkan di dalam hadis Nabi sebagai umat yang terbaik? Sebab di dalam masyarakat mereka ini, mereka sentiasa berpegang kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai dustur di dalam kehidupan mereka. Sebab itulah di zaman itu perkara-perkara sosial berkurangan, boleh dikatakan tidak ada. Kalau di zaman kita ini, Masya Allah, dan minta maaf besar, ini rasuah ada,
yang dijumpai berapa bilion ringgit, Allah malam. Macam mana? Kemudian dia punya macam-macam lah hubungan berlaku dalam masyarakat kita, penindasan berlaku. Ini bisa menurut tak berlaku ni. Benda-benda yang semacam ini sekarang berlaku. Bukan saja orang biasa yang semacam kita, tetapi juga orang atasan. Kalau duit dijumpa berbilion ringgit dalam rumah, apa yang boleh tafsirkan perkara tersebut? Orang yang bodoh pun boleh mentafsirkan ini. Apa lagi kita orang yang pandai? Kan? Jadi itu Ustaz kita maaf. Sepatutnya perkara itu kalau kita beramal dengan Al-Quran, perkara itu tidak berlaku di dalam masyarakat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-110? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat manusia yang diturunkan kepada manusia, menyuruh mereka kepada perkara-perkara kebaikan dan mencegah mereka daripada perkara-perkara keburukan, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Perbezaan antara kita dengan malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan maksiat. Ya kan? Mereka sentiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada mereka. Sentiasa perempuan. Tapi berbeza dengan manusia. Kebanyakan kita, apa yang disuruh Allah SWT, itulah yang kita lakukan. Ya kan? Itulah yang tidak kita buat. Disuruh kita berpuasa, ada juga puasa yang yuk-yuk. Sen mana buka periuk. Ya kan? Disuruh kita berpuasa. Disuruh kita salat tarawih, kan? Abang ke mana? Abang ke masjid dulu. Yang sejabat abang ke masjid. Padahal bukan ke masjid. Macam mana ini? Masyarakat kita yang macam begini. Inilah apabila masyarakat kita ini, apabila dirizakan dengan malaikat, ada perbezaannya. Malaikat ini mereka yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Tapi di antara dua makhluk ini, malaikat dengan manusia, siapa yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah SWT? Bagus, pandai pun ambil. Kenapa malaikat lebih? Kenapa manusia yang lebih tinggi derajatnya? Kenapa manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada malaikat? Kata Ustaz, mereka tidak pernah melakukan maksiat. Apa yang disuruh Allah SWT orang buat. Tapi kita ini berlainan. Apa yang disuruh oleh Allah SWT, itulah yang kita lakukan. Kenapa malaikat lebih tinggi daripada kita? Kita ini lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Sebab kita ni seperti mana yang di dalam ayat tadi, kita ni ada disuruh untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Ya kan? Kita suruh orang, kita minta orang membuat kebaikan, mengajak orang ke arah kebaikan, dan menyuruh orang agar tidak melanggar perintah Allah SWT. Mak, sini kau. Ya Ustaz, kau puasa hari ini? Puasa Ustaz. Jadi Ustaz, kamu mau makan di sana? Ini melanggar perintah Allah SWT. Antaranya betul-betul berbantuan yang puasa. Korang-korang ini kalau puasa dapat juga pahala itu. Jangan takut apa. Antara hikmah berpuasa ini, apabila kita berpuasa ini, sel-sel di dalam tubuh badan kita, sel-sel darah di dalam tubuh badan kita itu mati itu, akan diganti oleh sel-sel baru apabila kita berbuka puasa, yang mana ini memberikan satu kehidupan yang baru kepada kita melalui sel-sel tersebut. Untung kata itu bagi kajian saya. Untung itu sebab itu ada orang barat yang berpuasa dibandingkan dengan kita. Jadi sekiranya ada sifat-sifat begitu di dalam diri kita, kita mengajak orang ke arah kebaikan, kan? Dan menyuruh orang tidak melanggar perintah-perintah Allah SWT. Sebab ini kita tinggikan mereka. Mereka semuanya orang yang baik, kan? Tidak ada yang kita ajak orang mereka itu ke arah kebaikan. Tidak ada. Semua orang baik. Yang kita ini ada orang yang baik, ada orang yang baik. Ya kan? Sifat kita ini yang mengajak orang yang tak baik ke arah yang baik, itulah yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam kita juga, ada kita punya kawan atau kita punya staff tidak semayang. Mak,
Kau sudah sembahyang tak? Belum lagi Ustaz. Bagus Ustaz, bayar kau sembahyang. Jangan cakap macam begitu kan. Mata sembahyang. Belum Ustaz, tapi apa sembahyang? Sembahyang dulu. Begitu. Cara kita mengajak orang ke arah kebaikan. Bukan orang nak sembahyang disuruh. Dia nak bagus nak sembahyang. Orang merokok, apa tu sebab boleh kalau rokok ni? Boleh lah rokok. Aina kurang-kurangnya kita cakap sama kawan kita itu. Kurang-kurangnya kurangkan kau merokok sikit. Kalau kau spend aku di kedai minum air dapat kau dapat pahala daripada minum rokok. Iya kan? Artinya cara kita mengajak orang ke arah kebaikan ini ada dia punya hikmah. Jangan orang buat salah terus kita hantam, tak boleh. Ada cara hikmah. Jadi sifat kita yang semacam begini, yang mengajak orang ke arah kebaikan dan menyuruh orang meninggalkan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT, yang meninggikan derajat kita di sisi Allah, melebihi derajat mereka. Yang keempat, Al-Quran ini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang menjadikan Al-Quran itu sebagai dastur di dalam kehidupan. Kalau kita lihat khalifah-khalifah yang terdahulu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, apalagi ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khulafa ini telah menjadikan dastur Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Di dalam satu hadis yang dinukilkan mengenai kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq iza warada alaihi hukmun nazara fi kitabillah. Abu Bakar As-Siddiq ini apabila timbul kepadanya apa-apa masalah di dalam dia punya pentadbiran, di dalam dia punya urusan dia kepada rakyat dia rujuk kepada Al-Quran, kebaikan dia. Apabila dia tidak mendapati hukum itu di dalam Al-Quran, dia lihat hadis Nabi SAW. Kalau dia dapat hadis Nabi SAW, dia menghukum berdasarkan kepada hadis. Kalau dia tidak jumpa hadis Nabi SAW, dia panggil ulama-ulama dia. Panggil mereka, ini ada kamu jumpa kan Nabi SAW menghukum perkara ini dengan begini-begini. Kalau ada di kalangan para sahabat dia yang pakar di dalam bab agama ini, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi ja'ala fina man yahfaz an-nabi. Syukur kepada Allah SWT. Ada juga dia menjadikan di kalangan kita ini siapa yang hafal tentang perkara-perkara yang semacam ini. Kalau dan tidak ada juga para sahabat yang mengetahui perkara semacam itu, dia akan menghimpunkan ketua-ketua kaum. Dia ambil pendapat umum. Siapa di kalangan mereka yang mengetahui perkara itu, yang pernah dijatuhkan oleh para sahabat ataupun para anbiya yang terdahulu. Kalau ada di kalangan mereka ataupun mereka bersatu pendapat mengenai satu perkara itu, maka Abu Bakar mengambil. Begitu kita menjalankan hukum di dalam Islam. Seorang pemimpin, dia mesti melihat kepada Al-Quran. Sebab itu adalah Al-Quran ini, orang yang beramal mengenai Al-Quran ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasna al-kitaba alladhi istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasid, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami mewariskan kitab kami yakni Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ada 3 golongan yang disebutkan di dalam ayat tadi. Yang pertama, mereka yang menzalimi diri mereka. Siapa mereka yang menzalimi diri mereka ini? Ialah mereka yang tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mentadabbur Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Mereka ini dianggap orang-orang yang menzalimi diri mereka. Jangan kita anggap apabila kita tidak mau belajar Al-Quran ataupun kita tidak mau baca Al-Quran, tidak ada kaitan dengan diri kita ataupun dengan orang lain. Itu dianggap kita menzalimi diri kita sendiri. Yang kedua, Al-Muqtasid, mereka yang membaca Al-Quran tetapi belum sanggup untuk mengamalkan apa yang dinukilkan di dalam Al-Quran mengenai hukum-hukum dia. Orang ini antara pahala dengan dosanya mu'tadil, artinya 50-50. Baca Al-Quran dia dapat pahala, alhamdulillah, tapi belum sanggup mengamalkan apa yang dinukilkan di dalam Al-Quran. Dan peringkat yang ketiga
ialah mereka yang bukan sahaja belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi cuba untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini golongan yang paling beruntung. Golongan yang paling beruntung mengenai Al-Quran. Jangan kita anggap Al-Quran ini sebagai sebuah kitab doktrin, sebagai sebuah kitab kuno semata-mata yang tidak sesuai untuk diamalkan di zaman kita. Kebanyakan orang berfikiran macam begitu. Al-Quran ini sudah ketinggalan zaman. Jangan kita beranggapan jangan demikian itu. Anggapan kita mengenai Al-Quran yang sedemikian itu akan menyebabkan Al-Quran itu nantinya lari daripada kita. Ini hadis yang terakhir Ustaz bacakan sebelum Ustaz menutup majlis ini. Yang mana di dalam hadis ini, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, Inna hadal Quran alladhi baina al-dhaharakum yushaku an yunsahu minkum. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sesungguhnya Al-Quran ini yang berada pada kamu sekarang ini, hampir-hampirlah dia ini dicabut daripada kamu. Inna hadal Quran alladhi baina al-dhaharakum yushaku an yunsahu minkum. Hampir-hampir Quran yang berada pada kamu sekarang ini dicabut daripada kamu. Lalu para sahabat mengatakan, kaifa yunsahu minna? Bagaimana mungkin Al-Quran ini dicabut daripada kami? Laqad asbatahu Allahu fi qulubina. Allah SWT telah menetapkan Al-Quran di dalam hati-hati kita. Sekarang ini kita mendapati, alhamdulillah, banyak anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, yang dihafiz Al-Quran. Iya tak? Wa asbatnahu fil masahif. Dan Al-Quran ini tertulis di dalam mushaf lembaran-lembaran juga. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yusri' alaihi fi lailatin, akan dijalankan Al-Quran ini pada satu malam, akan berlaku. Akan dijalankan Al-Quran ini pada satu malam, fayunzahu ma fil qulub. Apa yang dihafal di dalam dada hilang. Semua penghafal Al-Quran tidak akan dapat menjemput Al-Quran yang mereka hafalkan. Wa yudhabu ma fil masahif. Apa yang ditulis di dalam lembaran-lembaran Al-Quran itu hilang. Kita buka Al-Quran, hilang ayat. Masya Allah. Dan akan menyebabkan manusia pada waktu itu menjadi orang-orang yang fakir, betul-betul menghendakkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia membaca ayat suci Al-Quran. Dia kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu Isra ayat yang ke-82, la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik. Kalau kami menghendaki kata Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kami akan menghilangkan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Ini akan berlaku kepada kita satu hari nanti. Kita mengharapkan dia tidak berlaku di zaman kita. Sebab Al-Quran seperti mana yang kita tahu, satu hari nanti dia akan hilang daripada mushaf. Kenapa? Al-Quran kembali kepada Allah SWT. Apabila Allah SWT bertanya, kenapa Al-Quran limaza raja'ta ilaihi? Kenapa Allah kata Allah SWT, kenapa kau kembali kepada aku? Apa kata Al-Quran? Sebab manusia tidak lagi membaca. Sekarang ini ada tanda-tanda sudah. Apabila kita dapati di rumah-rumah itu Al-Quran simpan di rak saja, tidak pandai dibaca sampai berapa? Ya kan? Ada tu kan? Ataupun disimpan di masjid, banyak Al-Quran pun tak pernah disentuh. Ya kan? Berlaku sekarang di zaman kita, di timur saja Al-Quran begitu, tapi tidak disentuh, tidak dibaca. Maka kata Al-Quran, disebabkan manusia lalai, tidak mau membaca aku, tidak mau menyentuh aku, maka aku balik kepada engkau. Jadi kita takut zaman itu berlaku di zaman kita. Kita mengharapkan ada masih di kalangan kita ini yang boleh menyentuh Al-Quran, yang boleh membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hilang daripada kita. Itu yang saya harapkan tentang Al-Quran, nuzul Al-Quran pada hari ini. Jadi saya rasa mungkin setakat itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada diri Ustaz sebagai manusia biasa. Apabila istirahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.